Untuk sewa di KLZ Car ni, kita ada menyediakan platform online di website dan juga apps KLZ Car. Boleh check lah, kita punya apps available dekat Google Play Store dan juga App Store untuk iOS lah. Kita ada juga dekat website dengan kita punya homepage tu klezcar.com, klezcar.com. First step ialah penyewa kena isikan details, dia minta IC number ataupun passport number, OTP, lepas tu create password. Seterusnya upload dokumen, IC depan belakang, lesen depan belakang dan juga selfie sambil pegang IC. Seterusnya penyewa kena letak digital signature juga dalam form online tu. So dah settle untuk proses registration. Proses seterusnya ialah HQ akan review registration ni manually. Maksudnya HQ akan check lah dokumen semua tu okey. Kadang HQ juga akan check record di PDRM. Maksud dia kita nak tengok penyewa ni dia ada sejarah lampau ataupun tak kan. Jadi kalau kita tengok semua clean, HQ akan approvekan proses pendaftaran ni. Bila dah approve, akan dapat notification lah dekat WhatsApp. So dah dapat tu bolehlah untuk booking direct dekat apps boleh ataupun website. And then proses booking tu pula dia simple, masukkan branch mana yang kita nak, outlet mana yang kita nak pilih untuk sewa. Selepas tu akan keluar list kereta-kereta yang available untuk tarikh dan masa yang penyewa ni isi dekat dalam form tu. And then bila dah dapat pilih kereta mana nak, boleh tekan select car, akan keluar harga. Seterusnya harga tu kalau ada kod promo, boleh letak kod promo, dapat diskaun, ataupun ada juga option untuk tambah insurance dan juga damage waiver lah option ni. Mana-mana yang berminat, keluar total yang latest dan proceed payment. Proceed payment boleh melalui beberapa cara lah. Online banking, boleh melalui e-wallet, cash pun boleh. Kalau cash tu akan ada barcode untuk bayar cash, sama ada di 7-Eleven ataupun KK Mart seluruh Malaysia.